Untuk membolehkan kita menambahkan duit simpanan, ada satu strategi yang dinamakan beli mengikut keperluan dan bukannya membeli mengikut kemampuan. Contohnya, kita ni bergaji RM4,000 sebulan. Kemudian kita nak beli kereta. Of course RM4,000 sebulan tu dah mampu dah nak beli contohnya kereta Honda Civic ke, Honda Accord ke. Boleh kalau kita nak squeezekan. Memang mampu. Of course sesak sikit nak makan, tapi nak kata secara teknikalnya mampu nak beli kereta tu. Tapi kalau kita setakat nak beli kereta itu untuk bergerak dari point A ke point B, office pun dekat saja dengan rumah, maka kita beli sahajalah yang mengikut keperluan. Mungkin kereta yang lebih murah atau ada rezeki kereta yang murah dan kita boleh beli secara cash sahaja, lebih baik. Maka duit yang kita boleh jimat tu, kita boleh simpan di tepi dan gunakan untuk apa-apa peluang yang datang di masa akan datang.